akut selepas dipercayai tertelan cecair daripada peranti rokok elektronik. Tingkatan 2 sebuah sekolah menengah di Kanga cedera terjatuh dari bumbung tingkat 1 bangunan sekolah dipercayai akibat khayal selepas menghisap vape pagi tadi. Rokok atau vaping turut berpotensi menyebabkan masalah mati pucuk. Jelasnya ini kerana kedua-dua alat Satu hisapan, 1000 penyesalan. Apa itu vape? Vape atau rokok elektronik ialah peranti elektronik yang menggunakan bateri untuk memanaskan cecair mengandungi nikotin dan perisa. Cecair ini kemudian menghasilkan wap yang dihisap oleh pengguna. Ia sering digunakan sebagai alternatif kepada rokok tembakau tetapi turut mempunyai risiko kesihatan yang tersendiri. Penggunaan vape semakin menjadi trend dalam kalangan remaja disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pemasaran yang menyasarkan golongan muda. Kedua, perisa dan bau menarik seperti buah-buahan dan manisan. Ketiga, persepsi kononnya vape kurang berbahaya berbanding rokok biasa. Antara kandungan utama dalam vape termasuk nikotin, propylenyl glycol dan glycerin, perasa dan bahan kimia lain, logam berat, mikroorganisma dan bahan pencemar. Berdasarkan tinjauan kesihatan dan morbidity kebangsaan, pada tahun 2022, 14.9% remaja berusia 13 hingga 17 tahun di Malaysia menggunakan vape. Jumlah ini meningkat daripada 9.8% pada tahun 2017 kepada 14.9% pada 2022. Ini menunjukkan peningkatan yang ketara dan sangat membimbangkan. Penggunaan vape boleh memberi pelbagai kesan negatif. Pertama, ketagihan nikotin. Kedua, perubahan tingkah laku, gangguan emosi dan masalah fokus. Ketiga, dipengaruhi oleh rakan sebaya dan keinginan untuk diterima dalam kumpulan. Keempat, sesetengah pengguna gunakan vape sebagai cara untuk menangani tekanan. Ia boleh juga membentuk imej negatif dan memberikan kesan pada prestasi akademik. Di Malaysia, penggunaan vape dalam kalangan bawah umur adalah dilarang. Kerajaan juga merancang untuk memperkenalkan Akta Generasi Penamat bagi mengharamkan penjualan produk merokok dan vape kepada sesiapa yang lahir selepas tahun tertentu. Terdapat beberapa langkah pencegahan yang boleh dilakukan. Pertama, pendidikan awal mengenai bahaya vape di sekolah. Kedua, kempen kesedaran oleh pihak berkuasa dan NGO. Ketiga, penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat. Dan terakhir, peranan ibu bapa dan masyarakat dalam memantau anak-anak. Okay, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Ya ni, kau tengah stres ke? Subjek ni payah, aku payah nak skor. Ini, apa? Saya tahu solusi untuk semua masalah saya. Apa dia? Hisap ni. Lepas kau hisap ni aku garanti semua stres kau akan hilang lepas hisap satu. Apa ni? Aku tak pernah hisap sebelum ni. Tak apa, hisap dulu. Jadi aku hilangkan stres kau. Five minutes later. Amin, aku nampak apa kau buat tadi. Kau tahu tak, itu bahaya. Dia boleh rosakkan paru-paru kau. Aku tahu, tapi aku tertekan. Aku tertekan sangat. Ayah aku baru hilang kerja. Mak aku pun murung. Faham, tapi ada cara. Jom tunjuk Cik Juliana. Mesti dia boleh bantu. Jom. Jom.
tekanan bukan satu alasan untuk kamu rosakkan diri. Ramai lagi pelajar yang senasib dengan kamu. Tapi tak apa, kami ada program sokongan. InsyaAllah, kamu boleh cuba. Saya tahu, saya nak berubah. Saya tak nak mak saya kecewa. Amin dah balik. Amin, tadi cikgu ada telefon Mak. Dia bagi tahu yang sekarang kamu dah berubah. Mak bangga sangat dengan kamu. Mak, Amin minta maaf atas kesilapan Amin. Amin janji, Amin takkan buat lagi. Amin takkan sentuh duit lagi. Amin nak jadi anak yang membanggakan Mak. Mak doa supaya Amin sentiasa berubah. Berdirinya saya di sini bukan kerana saya sempurna, tetapi kerana saya pernah melakukan kesilapan. Jangan ulangi kesilapan saya. Cerah sebelum terlambat. Yang diperoleh kita daripada kisah tersebut ialah, pertama, janganlah kita tersilap langkah kerana sekali tersilap boleh menyesal selamanya. Kedua, janganlah jadikan tekanan hidup sebagai alasan untuk merosakkan diri. Hendaklah kita mencari jalan yang lebih sihat untuk melepaskan tekanan. Ketiga, hendaklah kita memilih kawan yang baik kerana kawan yang baik akan membimbing bukan membiarkan kita hanyut. Keempat, kita mestilah menghormati dan mendengar nasihat ibu bapa dan guru kerana mereka penting dalam proses pemulihan dan perubahan hidup kita.